Kes pijak Al-Quran, kesalahan perlu ditanggung individu. Jangan kaitkan kaum atau agama. Pemimpin PKR. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pemimpin PKR dari Satya Prakash Nadarajan mengingatkan orang ramai supaya tidak cepat melabel atau menyalahkan mana-mana kumpulan susulan insiden seorang penuntut lelaki yang didakwa memijak Al-Quran baru-baru ini. Menurut laporan Malaysia kini, beliau berkata jika benar ada kesalahan, ia perlu ditanggung oleh individu terlibat sahaja dan tidak wajar dikaitkan dengan kaum atau agama tertentu. Satya menjelaskan, pendekatan lebih berhemah penting bagi memastikan suasana harmoni dalam masyarakat terus terjaga. Ancaman utama bukanlah perbezaan masyarakat. Sebaliknya tindakan individu yang menggunakan platform digital untuk mencetuskan emosi dan perpecahan. Kesalahan perlu ditanggung individu yang terlibat dan tidak wajar digeneralisasikan kepada mana-mana kumpulan. Prinsip penting yang harus dipegang ialah tidak menyalahkan latar belakang seseorang, sebaliknya memberi tumpuan kepada pihak yang melakukan kesalahan, katanya. Bagaimana kemudahan utiliti seperti bekalan elektrik dan air boleh diluluskan sekiranya status pemilikan tanah tidak teratur? Sekiranya berlaku kecuaian atau kelulusan yang tidak mengikut prosedur, siasatan wajar dijalankan dan tindakan sewajarnya perlu diambil terhadap pihak yang memberi kebenaran agar perkara sama tidak berulang, ujarnya.